Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Sadaqallahul azim. Dan adalah ada di kalangan kamu sebahagian daripada orang-orang yang menyeru ke arah kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada melakukan yang mungkar. Dan janganlah kembali menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang banyak bercerai-berai, yang lupa akan nikmat Allah sebelumnya. Kerana azab Allah adalah amat besar. Suara mic ni dengar belakang kan? Alhamdulillah. Saudara pengacara majlis, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sanusi Haji Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, merangkap Menteri Besar Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, sahabat saya yang berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Timbalan-timbalan Pesuruhjaya, Saudara Tuan Haji Rosli, Pengarah Pilihan Raya PAS Negeri Selangor, yang berbahagia Dr. Ahmad Zamri, selaku yang di-Pertua PAS kawasan Tanjung Karang, tuan rumah, serta YDP PAS kawasan-kawasan saf pimpinan timbalan-timbalan Pesuruhjaya, ketua-ketua Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan As-Sabikun dan Dewan-Dewan DHPP. Tetamu-tetamu yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Selangor dah bersedia? Selangor sudah ready? Selangor boleh ditawan Selangor? Alhamdulillah. Saya bila tengok pengurusi majlis berucap, kemudian tengok Dr. Halim berucap, saya tak tahu saya nak berucap gear berapa. Saya cuba tadi slow, kerana selepas ini Panglima Besar Datuk Seri Sanusi akan menyampaikan amanat yang penting. Jadi ucapan saya ini lebih kepada warming up. Tapi lazimnya kalau bila dah dapat mikrofon ni Datuk Seri, dia tak makan break dah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan syabas dan tahniah
kepada PAS Negeri Selangor yang berjaya mengaturkan himpunan besar pada malam ini sebagai menandakan permulaan iltizam kita untuk menawan negeri Selangor. Alhamdulillah, keyakinan parti PAS, jentera PAS dalam setiap pilihan raya bukan hanya sekadar keyakinan pilihan raya yang biasa-biasa. Parti PAS, terutama saya 2-3 tahun ni sejak berada dalam PAS, dulu dia tak macam ni. Sejak masuk PAS ni dia punya terbocas dia lain macam. Walaupun 30 tahun dulu dalam UMNO, 3 tahun dalam PAS, terasa sekali setiap daripada kita berjuang dalam PAS dengan ada satu kekuatan dalaman yang cukup luar biasa. Saya sendiri dapat merasakan suasana ini. Sebab itu tidak heran kalau pada malam ini kita berhimpun begini ramai. Kalau Kelantan, kalau Kedah, agaknya biasa. Tapi kalau di Selangor sudah macam ini, ini petanda awal bukan lagi luar biasa, bukan biasa-biasa. Ini petanda awal Pakatan Harapan Selangor bakal tumbang dalam pilihan raya yang akan datang ini. Bunga lalang, daun palas, bunga sekuntum di tepi cawan. Bila datang PRU 16, negeri Selangor wajib kita tawan. Kalau tuan pergi memancing, ini semua orang dah biasa dengar Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa jala. Sudah lama Selangor dikencing. Berilah kerajaan. Apa itu? Berilah kerajaan, kata-kata kopah pula. Tuan-tuan, di sebalik perjuangan parti PAS, kita bina suatu keyakinan. Kerana PAS bukan hanya sekadar perjuangan sebuah parti politik. Kita ini adalah wadah parti politik yang berpegang kepada keyakinan bahawasanya Islam itu adalah satu jalan penyelesaian. Bila kita menawarkan PAS, tidak terpisah dengan hasrat untuk kita menawarkan Islam dalam menyelesaikan masalah untuk orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana sejarah telah membuktikan permasalahan masyarakat manusia secara keseluruhannya telah dapat diselesaikan oleh Islam sejak kedatangan Islam. Walaupun ada gerakan orang untuk menakut-nakutkan tentang kedatangan Islam, tetapi sejarah telah membuktikan Islam itu kedatangannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu keyakinan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang Islam pada masyarakat jahiliyah. Unsur jahiliyah
bertukar. Datang Islam di tengah-tengah kezaliman. Kezaliman berakhir. Datang Islam kepada kemunduran. Kemunduran berganti dengan kemajuan. Datang Islam pada ketidakadilan. Ketidakadilan bertukar kepada suasana yang lebih adil kepada orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam. Sebab itu keyakinan kita berjuang di dalam PAS adalah berpegang pada prinsip PAS untuk semua. Dan Islam itu adalah jalan-jalan penyelesaian. Apalagi bagi negeri Selangor, satu negeri yang sangat istimewa dalam sejarah politik tanah air. Ramai yang terlupa, di bumi Selangor inilah bermulanya perjuangan politik yang membawa kepada kesatuan dan penyatuan. Sebelum Perang Dunia yang Kedua lagi, seawal tahun 1938, Persatuan Melayu Selangor dan tokoh-tokoh Selangor merupakan penggerak penyatuan yang terawal dalam sejarah kebangkitan perjuangan dan nasionalisme rakyat Malaysia. Seawal tahun 1938, Tengku Ismail bin Tengku Muhammad Yassin sewaktu memimpin Persatuan Melayu Selangor telah menjadi satu badan yang paling awal menggerakkan penyatuan-penyatuan berbagai-bagai pertubuhan dan persatuan bukan politik, sehingga terbawa kepada Kongres Melayu pertama pada bulan Mac tahun 1946, digerakkan oleh Selangor, dipengurusikan oleh Selangor, dipimpin oleh Selangor, berlaku di bumi Selangor, yang kemudiannya 3 bulan kemudian 11 bulan Mei 1946 barulah lahir parti politik yang pertama. Tetapi banyak yang lupa kelahiran itu bermula di bumi Selangor dan digerakkan oleh tokoh-tokoh di negeri Selangor. Sejak daripada itu, bumi Selangor jugalah yang menyaksikan betapa kalau umat Melayu berpecah, negara akan menghadapi kesukaran bukan saja di Selangor. Kaum-kaum akan rasa tak selamat. Orang Melayu sendiri juga rasa tak selamat. Sehingga terjadi seperti mana apa yang terjadi pada 13 Mei tahun 69. Bumi Selangorlah yang menangis menyaksikan bagaimana sebuah negara berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai agama yang hidup aman harmoni akhirnya hampir-hampir hancur kerana rosaknya penyatuan dan kesatuan yang dibina sebelum daripada itu. Peristiwa 69 membawa kepada kesedaran membina semula penyatuan dan kesatuan sehingga lahir Barisan Nasional, yang mana PAS adalah sebahagian daripada penggerak utama pengasas membina semula politik negara berteraskan penyatuan dan kesatuan. Kemudiannya negara kembali aman, harmoni, makmur. Kemudian berlaku lagi siri-siri perpecahan. Dan sekali lagi bumi Selangor menyaksikan
bagaimana daripada perpecahan itu, keadaan politik terus bertukar lagi, sehingga akhirnya menjadi bahana yang lebih besar. Pasca PRU yang ke-14, maka sekarang ini rakyat Selangor dapat melihat rentetan peristiwa-peristiwa ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesedaran seluruh rakyat Malaysia, orang Melayu dan bukan Melayu, orang Islam dan bukan Islam, termasuk saudara-saudara kita di Sabah dan Sarawak, sudah menerima realiti kerajaan yang ada pada hari ini. Tidak ada apa lagi yang boleh diharapkan. Justru setiap datang pilihan raya negeri, rakyat dengan tegas dan tuntas menolak kerajaan Pakatan Harapan, bermula di Sabah, diikuti di Johor, kemudian di Negeri Sembilan, insyaAllah di Melaka, dan sudah tentu di Selangor. Kita perlu kuburkan Pakatan Harapan daripada memegang tampuk pemerintahan. Selangor sebagai negeri yang merupakan jantung bagi negara, bagi gerakan politik negara, inilah negeri model terbaik Malaysia. Cerminan terbaik Malaysia adalah Selangor. Pusat pentadbiran negara berada di tengah-tengah Selangor atau sebahagian daripada Selangor. Rakyat Selangor terdiri daripada berbagai-bagai kaum yang cukup majmuk sifatnya. Kalau kita dapat membuat correction, dapat melakukan riset, dapat melakukan pembetulan kepada politik di Selangor, ia bermakna seluruh negara boleh kita perbaiki menjadi sebuah negara yang lebih baik, insya-Allah. Sebab itu peranan PAS Selangor menjadi sangat penting dan paling kritikal dalam sejarah politik negara kita pada kali ini. Walaupun sejarah saudara kita di Johor telah menunjukkan jalannya, sahabat-sahabat kita di Negeri Sembilan telah menunjukkan jalannya, tetapi jalan yang paling rakyat tunggu-tunggukan, kerana ini saja lagi satu-satunya selain pada Pulau Pinang tunjang kerajaan Pakatan Harapan, yakni Selangor. Negeri lain dah tombang, negeri lain dah tak ada, dan yang akan tunjangnya adalah Selangor. Maka wajarlah kita berhimpun pada malam ini dengan suatu keazaman tidak lain dan tidak bukan untuk menukarkan kerajaan Selangor dengan kerajaan yang dipimpin sama oleh Parti Islam Se-Malaysia, PAS, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, marilah kita mengingati sejarah bagaimana dimulakan pembinaan sebuah daulah, sebuah negara sejak kedatangan Islam. Terbinanya negara Islam Madinah dimulakan dengan penyatuan orang-orang Islam ahli-ahli syahadah, baik orang Muhajirin dan orang Ansar, mengedepikan segala perbezaan. Tetapi Muhajirin dan Ansar disatukan. Walau apa juga kabilah mereka, di bawah satu pimpinan, satu keazaman, membina Madinah berasaskan kepada penyatuan dan perpaduan. Itu iktibar yang boleh kita ambil. Dan selepas itu, perpaduan tidak terhenti pada perpaduan orang Islam sahaja. Di kota Madinah telah dipamerkan kesatuan dan penyatuan orang Islam dan dengan orang-orang bukan Islam
diberikan tempat, diberikan perlindungan dan diberikan keadilan. Dan di zaman pemerintahan Islam, Islam memperingatkan umatnya agar jangan sekali-kali benci membenci antara kaum. Islam mengingatkan, walaupun Islam memimpin dan memerintah, jangan sekali-kali berjuang atas nama perkauman. Walaupun Islam menjadi kerajaan, jangan berperang kerana perkauman. Walaupun Islam kuat macam mana sekalipun, Islam mengharamkan perkauman dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan berjuang atas nama perkauman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan daripada golonganku, kata Rasulullah, orang yang berjuang atas nama menyeru pada perkauman. Bukan daripada golonganku, kata Rasulullah, orang yang mati kerana perkauman. Bukan daripada golonganku, kata Rasulullah, orang yang berperang pada jalan perkauman. Maka amatlah penting kita sampaikan mesej ini. Pas tidak berjuang untuk menzalimi sesiapa. PAS ingin memperjuangkan keadilan. PAS ingin memberikan pembelaan. PAS berwajib memberikan kesaksamaan. PAS menolak unsur perkauman. Malah PAS bergerak untuk membina negara yang baik. Negara baldatun tayyibatun warabun ghafur. Berpandukan panduan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu lelaki dan wanita, bersuku-suku, berkaum-kaum, supaya manusia saling kenal mengenali antara satu sama lain, serta ia adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah pegangan orang Islam, agar saudara-saudara kita yang bukan Islam, lebih-lebih Selangor ini, you have nothing to fear. Tak ada apa yang perlu dibimbangkan. Malah PAS memberi jaminan permasalahan negara yang tidak beres ini, masalah perpaduan di kalangan rakyat ini, masalah penindasan dan kezaliman ini, masalah ketidakupayaan mentadbir ini, masalah ketidakadilan ini, sebahagian daripada jawapannya nanti insya-Allah dapat didatangkan melalui perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS. PAS juga tidak tamak. PAS menerima konsep ta'awun, yakni bekerjasama. PAS juga menerima konsep ta'ayush, boleh coexist dengan mereka-mereka yang berkongsi pegangan perjuangan yang sama dan kelompok-kelompok yang tidak ekstrim. Dan di sinilah kita melihat dalam beberapa pilihan raya yang lepas, perundingan-perundingan terbuka telah dijalankan oleh PAS. Yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi, salah seorang daripada 4 anggota perundingan yang telah mengadakan siri-siri perundingan yang telah membawa pada hasil persefahaman yang semakin kokoh, baik di Johor, mantap di Negeri Sembilan. Saya percaya akan diteruskan lagi di negeri-negeri yang lain, kerana muafakat, kerjasama, kesatuan dan penyatuan ini menjadi formula yang terpenting untuk kita mencapai kejayaan. Tidak ada istilah tamak dalam PAS. Tidak ada istilah semata-mata mau pergi solo kerana mengejar jawatan dan kedudukan dalam PAS. Sebaliknya, PAS melihat kepada matlamat yang lebih besar, menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara. Maka kesediaan ta'awun dan ta'ayush menjadi sebahagian daripada prinsip dan amalan parti kita ini. Alhamdulillah. Dengan itu, jalan-jalan ke arah
melepaskan dan membebaskan Selangor daripada kerajaan yang ada, pada hemat saya terbuka luas. Namun, oleh kerana kita mesti melalui proses pilihan raya, maka kita mesti menyusun gerakan pilihan raya kita dengan baik dan tertib. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jentera pilihan raya negeri Selangor di bawah pimpinan pengarah pilihan raya Tuan Haji Rosli, di bawah naungan pimpinan oleh PJ dan timbalan-timbalan negeri Selangor, jentera pilihan raya Selangor. Saya boleh sahkan antara jentera pilihan raya yang paling baik kesiapsiagaannya. Justru itu, perhimpunan pada malam ini menjadi satu perhimpunan yang amat penting bagi membolehkan ketua pengarah sendiri melancarkan gerak kerja ini, yang setelah lancar, saya yakin kita tidak akan duduk berdiam diri lagi, melainkan membuat persiapan-persiapan seperti mana yang telah disusun oleh Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat dan juga Jabatan Pilihan Raya Negeri. Tak usah dihitung dulu kerusi mana yang kita bertanding atau tidak bertanding. Kerana yang pasti di Selangor ini, kita memimpin di Selangor. Kita wajib memimpin, PAS wajib memimpin, dan PAS wajib berada di saf hadapan dalam kerajaan negeri Selangor yang akan datang ini. Jangan kita harapkan kepada mereka-mereka yang lain. Kalau mereka perlahan, tidak bermakna kita harus memperlahankan gerakan kita. Kalau mereka kelihatan lalai, bukan bermakna kita harus turut lalai. PAS perlu memimpin dan berada di saf hadapan dalam membuat persiapan-persiapan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Ketua Pengarah Pilihan Raya yang dah tentunya sibuk. Ini dia punya on demand dahsyat. Saya kira hebat di Selangor, dapat tangkap dia main, kira hebat lah ni. Dia nak kata apa saya tak tahu lah ni malam ni. Dia nak cakap gaya Jawa ke, gaya Selangor ke, gaya Kedah, Sik Kedah, saya tak, wallahu alam. Tapi pastinya ada mesej-mesej yang penting. Tadi pun ada mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Raya apa Pusat. Saya pun habis ucapan ni kena minta diri bergegah. Ganti JP Ketua Pengarah Ras pergi ke Melaka pukul 9, meresmikan gerak kerja Melaka. 4 petang datang balik ke Shah Alam, round table Dewan Ulama. Sebab tu saya kata sejak duduk dalam PAS ni dulu, dia punya terbocas lain macam. Bukan macam duduk dalam UMNO. Dalam UMNO dia kena bubuh gas dulu baru dia bergerak. Tak ada gas kurang bergerak. Dalam PAS tak payah bubuh gas, dia bergerak automatik je semua. Sebab tu saya kata, walaupun UMNO tu jadi kawan-kawan kita dalam ni. Tadi petang, Noh telefon saya. Dia kata dia dengan anak dia tak dapat hadir malam ni sebab ada luar negara. Tapi dia declare kat saya, macam mana-mana pun, janganlah tinggalkan dia. Dia kata dia dah pergi masuk UMNO. Dulu dia duduk dengan saya, dia timbalan Presiden MN. Dia masuk bersatu, saya duduk dalam PAS. Lepas tu dia tak macam mana, dia nak masuk Rumah Bangsa. Dia datang jumpa saya. Saya kata kau pergilah Noh, asalkan jangan kena patuk ular 2 kali, aku kesian ke hang dia. Tapi pesanan dia kat saya, dia kata pesan pada jentera PAS, salam lah. Kau mana-mana pun dia kata UMNO Selangor nak bersama-sama dengan PAS. Yang ni Datuk Sanusi kata kecil tapak tangan, nyiru kita jadahkan. Datang sebagai kawan, bersambut sebagai kawan. Jangan sekali-kali cuba nak acah, datang sebagai lawan, maka kita siapkan pahlawan-pahlawan. Itu pendirian kita. PAS ni cukup terbuka. Cukup terbuka. Walaupun macam-macam kena kata, kena sindir, kena macam-macam tak apa. Kita boleh lupakan dia lepas-lepas. Kita pandang ke hadapan. Kalau memerlukan muafakat kerjasama nak menawan negeri Selangor, maka kita ready nak muafakat. Kalau nak pakai formula Johor, nak pakai formula Negeri Sembilan, pakai formula status quo, maka Selangor pun pakai formula status quo. Kita ada banyak dah, mereka ada tak berapa banyak lagi.
Ini kena pesan Datuk Seri Nasir Sanusi. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua jawatan kuasa pilihan raya, peringkat parlimen, peringkat DUN. Saya harap kita tidak hanya berretorik, tetapi kembali lalai dan cuai. Kita perlu bekerja kuat mulai sekarang. Kita perlu mendampingi sahabat-sahabat kita, baik daripada kalangan pengundi Melayu dan pengundi bukan Melayu. Kita perlu membawa naratif-naratif untuk merungkai fobia PAS dan fobia Islam yang tak berasas sekiranya ada di Selangor ini. Walaupun saya yakin keadaan itu sudah semakin menipis. Kalau ada yang rasa takut dengan PAS Selangor boleh buat rombongan pergi ke Kelantan. Bawa rombongan pergi ke Terengganu, bawa rombongan pergi ke Kedah, bawa rombongan pergi ke Perlis. Kawasan-kawasan yang PAS merintah. Tuan-tuan tengok di negeri Kelantan. Dulu saya jadi kerajaan, Tok Guru Ni Aziz jadi ketua pembangkang. Waktu itu ada satu patung dia panggil the longest sleeping Buddha. Lepas tu PAS merintah, Tok Guru Ni Aziz jadi Menteri Besar. Saya jadi ketua pembangkang. Zaman pemerintahan Tok Guru, the sleeping Buddha jadi the sitting Buddha. The biggest sitting Buddha berada di Kelantan. Tak ada no problem. Lepas dah perintah, lebih 20 tahun, dibaca, dibina pula the tallest standing Buddha. Tuan-tuan bayang negeri Kelantan bawah PAS yang 98% orang Islam, tapi bagi kawan-kawan agama lain, from the sleeping Buddha to the sitting Buddha, from the sitting Buddha to the standing Buddha, bebas bagi mereka mengamalkan agama mereka. Umat berbagai kaum, berbagai agama di Kelantan aman damai sampai sekarang, tak ada masalah. Jadi tak usahlah sesiapa nak menakut-nakutkan kawan-kawan di Selangor ini. Beri peluang. PAS saja lagi yang belum buat kerajaan. UMNO sudah, PKR sudah, PS sudah, DAP sudah. Sekarang cuba acu terah sekali kita beri pula kepada PAS untuk membentuk kerajaan di negeri Selangor ini. Kita janjikan sebuah kerajaan yang lebih baik. Mana Datuk Seri Sanusi? Saya tengok dia tak ada. Saya nak break ni. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah cabaran yang sangat besar. Terutama sekali banyak kerusi-kerusi di Selangor merupakan kerusi-kerusi bercampur. Saya merasa sangat yakin bagi kawasan-kawasan majoriti orang Melayu mempunyai tahap kesedaran ke arah penyatuan yang sangat tinggi. Tapi kita juga mengakui dengan rendah dirinya, kita mahu memecah benteng dan tembok pemikiran di kalangan sahabat-sahabat kita, orang-orang bukan Islam dan orang-orang bukan Melayu. Besok di Shah Alam, Dewan Ulama PAS mengadakan round table discussion. Kita jemput pemimpin-pemimpin agama Hindu, agama Sikh, agama Buddha, agama Kristian duduk semeja dengan kita. Mari kita bincangkan dengan cara terbuka apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang dibimbangkan, agar kita dapat meruntuhkan tembok-tembok prejudis terhadap Parti Islam se-Malaysia PAS. InsyaAllah jika kita lakukan secara istiqamah dan berterusan. Tuan-tuan sekalian, saya tidak menyentuh tentang isu-isu kerajaan yang ada pada hari ini. Saya hanya menyentuh tentang dasar, matlamat dan hala tuju parti kita. Kerana saya percaya soal prestasi kerajaan PH yang ada pada hari ini, bukan saja saya yang patut menilainya, tetapi saya yakin rakyat sendiri sedang ataupun telah pun dapat membuat penilaian terhadap prestasi kerajaan yang ada. Apapun yang cuba dilakukan, saya faham sebagai orang lama dalam politik, PH sedang mencari formula
untuk reinvent. PMX mencari formula nak merekayasa parti mereka. Setelah rakyat memberikan isyarat yang jelas bahawasanya trust defisit rakyat terhadap PH ini, saya berada di bawah 5 Perdana Menteri. Tidak ada satu Perdana Menteri pun yang mengalami apa yang sedang Perdana Menteri sekarang lalui. Betul tak tuan-tuan? Buka tengok Facebook, buka tengok TikTok, kalau ada 10,000 dia punya orang yang masuk, bila cek yang ketawa 9,999. Umumlah apa pun, cakaplah apa pun, nampaknya rakyat sudah pun membuat keputusan. Tapi tidak salah sesiapa. Dah lewat bagi PMX. Saya difahamkan dalam muktamar mereka sehari dua baru ni. Sehari dua inilah mereka mengisytiharkan parti PKR perlu akan menjadi parti tunjang penyatuan dan kesatuan orang Melayu. Kirim salamlah tuan-tuan kepada pemimpin-pemimpin PKR. Dia tak boleh nak tiru. Dia kena tengok dasar dia. Dia kena tengok perlembagaan dia. Dia kena tengok PL perangai dia. Dia kena tengok juga apa yang mereka lakukan sebelum pada ini. Tak ada seorang orang Melayu pun boleh percaya PKR nak menjadi tunjang kepada penyatuan dan kesatuan orang Melayu. Sesiapa nak menjadi tunjang kepada penyatuan dan kesatuan orang Melayu, pertama kena konsisten memperjuangkan orang Melayu. Dan yang kedua, setiap yang dinamakan Melayu itu, dia mesti berpegang kokoh kepada dasar Islam. Mereka yang tolak dan tidak melaksanakan dasar Islam, dia tidak boleh mewakili kesatuan orang Melayu. Kerana orang Melayu itu adalah orang Islam dalam konteks negara kita. Sebab itu tuan-tuan, persiapan perlu dilakukan oleh PAS. Selamat mengikuti amanat penting Ketua Pengarah Pilihan Raya pada malam ini kepada saf pimpinan jentera Pilihan Raya Negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, agar kita benar-benar dapat membuat persiapan dan kesiapsiagaan menunggu pilihan raya umum yang akan datang. Kerana insya-Allah sejarah akan kita tulis, sejarah kita akan tercipta. PRU 16 PAS memerintah kerajaan negeri Selangor insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tidak tuan-tuan? Terima kasih. Dengan kata-kata itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.